Makan dia. Aduh, lucut. Dah kata dah kena. Okay, pagi-pagi, sedap pagi. So hari ni aku nak meruan lagi. Aku nak test guna hook daripada Spy Lure, daripada Riau, Indonesia. Ni dia, worm hook di saiz 30 lah untuk aruan. Aku ada beli untuk Toman, tapi aku tak pakai nak masa pergi trip hari tu. Jadi aku nak try benda ni. Dia punya hook pun boleh tahan teban ni. Kalau kau tengok ni, cantik ni. Dia ada dua. Kau kalau satu pack ni kau akan dapat dua lah. Satu yang ada pemberat, satu lagi yang tak ada pemberat. Okay, so tengok dulu macam mana. Tengok spot macam ada ikan. Tak tahulah dah kena gasak ke belum. Cuba je lah dulu. Mana tahu ada kan. Okay, mohonlah kita. Aku dah malas nak borak panjang-panjang. Okay, jom. Okay, so kita set up aku hari ni Daiwa Salamandura SVTW. Tapi reel ni aku dah custom untuk main shallow spool. Nampak ni shallow spool sebenarnya. Kalau korang tak percaya lagi, ni saiz aku 103 lah senang cerita. Aku dah custom jadi shallow spool untuk bermain umpan-umpan yang terlebih ringan. Okay, itu saja. Dan rod Kuying Teton 38LB, favorite untuk setup-setup macam ni. Untuk main ikan bulan sedap ni setup ni. Cuma Salamandura ni berat sikit lah. Better main pakai Corrado BFS aku tu lah. Okay, so cara pasang ni macam ni. Mula korang buat lubang depan ni, cantik sikit lah. Pastikan ke atas sikit. Okay, macam ni. Nampak ni. Kalau kau nak pasang macam ni terus pun boleh, tapi aku tak galakkan lah sebab nanti pecah. So korang tolak aja benda ni. Nampak ni. Korang tolak aja benda ni masuk. Nampak? Sampai dia terkeluar ke depan. Kan? Tarik ke belakang. Bawa ke belakang. Buka dia punya snap. Masukkan. Nampak? Cun-cun Cina punya. Tutup balik snap. Cun-cun Cina punya. Ni cantik punya. Belakang ni ajar sikit kan. Sengit sikit aku pasang. Gila hantar lah. Okay, janji boleh mancing. Jom. So barulah kita pasang dekat snap. Tengok haruan. Kau ajar punya haruan. Dengan anjingnya aku. Okay, kita tengok macam mana performance dia. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Sedap. Sebab dia hook dia macam tak terlampau berat. Tapi aku tengok hook dia besar juga. Boleh tahan. Cantik. Cuma aku yang silap pasang SP. Pakai ratio 8 cantik. Cun. Try dalam sana pula. Okay, cun. Dekat sama tak ada sangkut. Cantik. Hook dia boleh tahan tebal. So inilah barang dia. Memang sedap ni. Tapi kalau cukai menangis, barang lawa sedap, mahal. Tapi kau boleh dapatkan dekat link yang aku bagi ni lah, ataupun dekat beg kuning. Okay, mantap. Makan, yes. Alamak, lucut. Okay, dia dah tarik ekor kita tengok. Tak berubah pun, dia dah tarik jadi macam ni je. Aduh, rod action slow. Nampak ada haruan tadi. Tapi gila.
Okey, disebabkan haruan tu tak nak top water, kita akan ganti hook sinking pula. Tengok dia nak ke tidak. Untuk top water sekarang ni dia hanya cium-cium. Kita try untuk sinking pula. Kita tengok ada function ke tidak kalau sinking kat dia. Tengok gaya macam nak sinking tu. Dia tak nak ambil top water tu, tapi dia ikut. Maknanya dia takut. Kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Bam. Tiba. Kita try sinking pula. Tengok apa jadi kat dia. Dia nak tak? Kalau kau tak nak top water, kau ada sinking water. Oh, dia naik. Dia tunjukkan diri dah. Okay, jom. Tak sangkut kat rumput. Dulu sini besar-besar ikannya dulu memancing dulu. Besar-besar lengan juga dulu. Parit-parit ni. Banyak. Sekarang ni dah ramai orang mancing. Payah nak ada ikan besar-besar. Banyak orang mancing sini. Ramai sangat. Petang-petang tu penuh kan. Tunggu jap. Kalau besar-besar itu umpan dia ni lah. Tak ada. Nak pujuk yang ini. Yang kecil ni. Dia yang kecil ni umpan dia gini. SP. Video-video pasang. Ada? Tengok ni. Mesti ada ni. Dia nak umpan yang gini. Apa dia? 18,000. 18,000. 18.5. Sikit lagi. Sikit lah. Orang lain semua dah 100 lebih dah. Orang kawan. Patah tu. Cuba tengok. Kenapa? Ni ke belakang. Dah? Tak elok pula ni. Sekejap je kan? Sekali sentuh je. Sekejap. Cuba tengok balik. Oh, benda bawah ni. Bawah ni. Ini lock dia. Benda bawah tu yang buat dia berpusing. One way bearing ni, clutch dia. Yang benda apa? Mesin macam ni. Tengok model lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Sekarang ni ada kalau yang ini. Yang ini 650. Sekarang ada yang 200, 100 lebih pun ada. Kau kumpul duit raya pun dapat dah sekarang. Aduh, lucut. Sebaik kecil. Kalau besar, kau siap. Dah kata dah kena. Kata dah mesti kena punya.
Curut-curut. Haruan lah. Casting haruan. Mesti kena punya. Mesti kena punya. Boleh. Putih ke apa ke sama je. Color ni engkau suka ke tidak? Sebab tu dia buat colour banyak. Kalau dia buat putih saja kan, orang yang suka warna hitam takkan belilah umpan tu. Faham? Alah, kena mata lah. Ni kena tapau. Ni kena tapau ni kalau kena mata ni. Kau nak? Kau nak? Kau nak? Ni kena mata lah. Kau kalau ikan yang kena mata, kau ambil. Kalau yang tak kena mata, kau lepaskan balik. Yang kecil-kecil macam ni lah. Yang kecil-kecil macam ni, kalau tak kena mata, lepaskan balik. Kalau yang besar-besar kena mata? Ambil je. Yang besar-besar tu ambil lah. Yang kecil, yang besar-besar tak kena mata pun ambil je. Boleh pula Acik tengok mata pula. Aduh, kena mata pula. Sedih. Tak boleh dibiarkan ni. Kau takut dia mati. Jangan ambil plastik tak? Ni ambil. Acik bagi saya ni. Ambil lah. Sekejap, nak ambil plastik. Kena mata lah. Kalau kena mata memang salah cik tak apa. Kalau tak kena mata, cik lepaskan balik. Dia ambil plastik. Ambil je plastik dulu. Ikan tu boleh biar situ. Takut ikan dia hilang. Macam aku tak boleh mancing lain. Aku boleh mancing lain lah adik. Dah lah kau panggil aku acik. Kiwak tu. Aku baru 26, 25. Siut, panggil abang dah. Acik kau panggil aku. Kau menggeleset kau tepi tiang ni kan. Main. Boleh. Dulu acik buat pakai handphone. Dulu pun acik tak ada duit nak beli benda ni. Mahal. Dulu yang ada pun GoPro je. Itu pun tak puas pakai. Sekarang ni dah ada yang mahal. Duit dah ada, mancing. Masa mancing pula tak ada. Dulu acik tak ada duit, tapi acik ada banyak masa mancing. Sekarang acik ada duit, tapi acik tak ada banyak masa mancing. Macam itulah dia. Nak kita tengok tempat lain pula. Ha? Sama. Okay, so nampaknya haruan yang besar-besar ni, dia select air ni. Dia tak nak. Sekarang 10.43. Aku rasa aku nak tukar rancangan. Aku nak main tarpon pula. Kat sini ada tarpon sekali tau. Tengok macam mana. Haruan sombong, kita main tarpon. Jom. Terus jalan je. Nanti dah BFS. Ni pula setup memang aku bawa main bulan selalu. Okay, so untuk game tarpon ni, drag kita kena longgar tau. Tapi tak boleh longgar sangat. Longgar-longgar cun-cun aja. Senang cerita ikan tarik keluar lah. Sebab tarpon ni mulut dia lembut. So aku gunakan hook mata 3 kat sini. Ini orang kata insurance lah. Supaya kalau strike itu memang lekat lah. Okay, umpan yang kecil-kecil je lah bulan ni. Cara dia kita baling depan boiling. So cara dia nak main dia, kita kena tengok boiling dia kat mana. Tarpon ni lepas dia boiling, dia akan keluarkan 2 buih tau. Okay, 2 buih ni kita nak cari dia macam mana, kita kena tengok ni. Tengok aku tunjukkan cara nak main buih dia. Ni. Okay, nampak? Satu, tu ada satu-satu lah. Kat situ 2 buih. Tengok dia ambil tak? Baling dekat depan buih dia tu. Kalau dia jumpa, dia mesti makan punya. Okay, so haruan sombong untuk hari ni. Tarpon pun sombong, haruan pun sombong. Balik lah. Kita try petang pula buat lain. Ataupun esok pagi tengok buat lain macam mana. Kalau ada hasil, boleh lah. Dapat seko itu pun pakai SP lain. Itu SP Saudi mantap pun. Ikan besar-besar tak nak ambil, ikan kecil-kecil je ambil. Okay, tak apa.